I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing. Setiap kategori konsol dia ada tujuan penciptaan dia. Macam Nintendo Switch dicipta untuk Switch game yang terdiri daripada game-game yang bukan dalam kategori grafik demanding. Oleh sebab tu chipset yang diletakkan kat dalam dia bersesuaian lah dengan keperluan penggunaan dia. Dia tak rendah sangat dan dia tak tinggi sangat. PC handheld pula dicipta untuk handle game-game PC lah, yang mana kita tahu game PC memerlukan chipset yang sangat berkuasa untuk handle satu-satu game. Dan emulator konsol pula sebenarnya dia dicipta untuk main game-game klasik yang dah lama stop production, macam PS1, PS2, PSP, GameCube dan macam-macam lagi lah platform klasik. Jadi oleh sebab tu, kebiasaannya emulator konsol ni dia akan menggunakan chipset smartphone dalam kategori kelas permulaan. Sebab chipset dalam kategori kelas permulaan ni dah cukup untuk kita layan game-game klasik sampai ke PS2. Tapi trend emulator konsol ni kalau kita tengok betul-betul, dia semakin melonjak ke depan dari segi dia punya kemampuan dia, yang mana kita dapat tengok tahun demi tahun emulator konsol ni mampu emulate lebih daripada klasik game seperti Switch emulator pada awalnya. Kemudian selang beberapa tahun kita dapat tengok game PC pun dah mula boleh main dekat emulator konsol. Pada mulanya kita dapat tengok emulator konsol ni hanya boleh main game-game PC yang lama-lama lah, yang tak memerlukan powerful processor untuk run satu-satu game. Sebab pada masa emulator PC diperkenalkan, chipset paling tinggi untuk emulator konsol adalah Snapdragon 8 Gen 2 lah. Bila emulator PC semakin mendapat sambutan, ramai yang share dekat social media Android device boleh run game PC. Jadi developer konsol ni dia dah mula memfokuskan pada pengeluaran konsol dalam kategori flagship seperti Ayaneo Pocket S2 yang menggunakan Snapdragon G3 Gen 3 yang cukup berkuasa untuk run game-game yang lebih berat. Kemudian tak berapa lama lepas keluar Ayaneo Pocket S2, AYN mengambil langkah yang lebih berani dengan mengeluarkan konsol yang menggunakan chipset yang paling berkuasa dan paling mahal dalam dunia Android smartphone, iaitu Snapdragon 8 Elite. Chipset ni performance dia memang padu gila lah dalam mengendalikan semua emulator game, terutama sekali PC emulator. Jadi ke mana hala tuju emulator konsol ni? Adakah dia akan kekal sebagai gaming device dalam kategori retro? Ataupun dia akan ke arah modern game? That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Okey, jadi ini adalah AYN Odin 3 yang saya dah tunjuk, saya rasa dah berapa kali 2-3 kali kot dalam channel saya. Saya tunjuk dia punya performance dia. Kalau anda tengok video-video sebelum ni, anda tengok lah macam mana performance dia kan. Memang hebat lah. Okey, AYN Odin 3 ni dia adalah Android console dalam kelas flagship. Dia guna chip yang antara chip yang paling tinggi lah dalam dunia Android, iaitu Snapdragon 8 Elite. Jadi bila mana dia guna chipset yang sama dekat gaming smartphone dalam kelas flagship ni, mesti semua akan rasa wish, mesti mahal. Sebab kalau dekat smartphone tak silap saya, harga dia kalau guna Snapdragon 8 Elite dalam mencecah RM3,000 lah. Ada yang sampai RM4,000, ada yang sampai RM4,000 lebih macam tu lah. Tapi dekat Android console, harga dia tak sampai macam tu. Harga dia 2 kali lebih rendah daripada harga dekat smartphone. Tapi performance yang anda akan dapat kat sini better daripada smartphone. Sebab dekat Android console, dia ada benda yang tak ada dekat Android smartphone, yang smartphone gaming, macam dia punya cooling system. Ni satu benda yang tak ada kat smartphone. Bagus dia bila dia ada cooling system, performance dia tak akan drop langsung. Sebab bila dia panas, dia punya physical cooling system ni, dia punya exhaust fan kat dalam dia akan sejukkan balik dia punya motherboard. Jadi performance dia akan maintain. Macam dekat smartphone, kalau anda perasan, bila anda dah main game dalam jangka masa yang lama, lagi-lagi game tu berat kan, dia push dia punya CPU dia, smartphone tu akan jadi panas, dah tentu akan jadi panas. Lepas tu performance dia akan drop. Kadang-kadang resolution dia tiba-tiba jadi macam pecah sikit kan. Ataupun kalau resolution dia okey, frame rate dia akan jadi drop sikit. Dia jadi macam tak apa nak smooth gameplay dah. Itu sebenarnya adalah salah satu safety feature lah, yang mana dia akan dropkan performance dia untuk sejukkan dia punya motherboard, untuk elakkan daripada berlaku kerosakan lah, macam motherboard mungkin ada chip-chip yang boleh terbakar kalau terlampau panas kan. Jadi itu adalah safety feature yang diprogramkan ke dalam smartphone. Macam yang ni dia tak perlu benda tu. Macam saya cakap tadi, dia ada fan. Kenapa dia nak dropkan performance dia? Fan dia boleh sejukkan dia. Tu satu benda kelebihan yang ada pada Android console lah. Okey, jadi dalam video ni saya akan cerita segala benda yang saya tak cerita pada sebelum ni lah. Sebab sebelum ni saya lebih kepada saya buat showcase lah game-game PC yang main kat sini kan. Jadi dalam video ni saya akan ceritalah segala benda yang best tentang AYN Odin 3 ni selepas dah berapa bulan saya pakai. Segala detail lah dia punya spek dalaman apa semua kan. Okey, jadi tanpa berlengah lagi, jom kita start. Okey, pertama sekali kita tengok pada spesifikasi dalaman dia. Skrin dia bersaiz 6 inci jenis AMOLED display dengan resolution 1920x1080 dengan 120Hz screen refresh rate. Peak brightness dia adalah 650 nits. Chipset yang terbina dalam dia adalah Snapdragon 8 Elite. Storage dia datang dalam 4 variant. Base model 128GB dengan 8GB RAM. Pro model 256GB dengan 12GB RAM. Max model 512GB dengan 16GB RAM. Dan Ultra model 1TB dengan 24GB RAM. Operating system Android 15. Wireless connection
function yang terdapat dalam konsol ni Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 6.0. Bateri berkapasiti 8000 mAh dengan kelajuan pengacasan 60W. Okey, untuk spesifikasi dalaman dia ni, bagi saya dia ada beberapa benda yang menarik lah. Yang pertama sekali, skrin dia ni. Skrin dia ni sama spek dengan AYN Odin 2 Portal punya skrin. Resolution sama, refresh rate sama. Cuma beza dia adalah dia punya size dia lah, yang lebih kecil daripada Odin 2 Portal, membuatkan image dia nampak lebih sharp. Jadi kalau kita main game apa pun, dia akan nampak lebih cantik lah. Dia tak nampak ketulan-ketulan pixel tu. Memang saya boleh kata 1080p dengan size skrin 6 inci ni memang dalam kategori pixel perfect lah. Ditambahkan pula dengan panel dia guna jenis panel AMOLED display. Color dia memang saya tak dapat nak ungkapkan dengan kata-kata. Dalam video ni anda takkan nampak lah dia punya actual colour dia. Tapi kalau anda tengok depan-depan, saya berani jamin anda akan jatuh cinta dengan kualiti skrin dia. Okey, beralih pada benda yang menjadikan tarikan utama pada konsol ni, iaitu chipset dia. AYN Odin 3 ni adalah konsol pertama dunia yang guna chipset flagship yang sangat popular dalam dunia Android, iaitu Snapdragon 8 Elite. Snapdragon 8 Elite ni datang dengan binaan 3 nanometer dengan 8 core processor yang terdiri daripada 2 prime core dan 6 performance core. GPU dia menggunakan Adreno 830 yang mana dia dapat provide 43 ke 56% better performance grafik berbanding Adreno 740 yang digunakan pada chipset yang sebelum ni. Beralih pada bahagian luaran, yang ni part yang paling saya suka sebab akhirnya AYN dengar keluhan pengguna tentang dua benda yang tak berapa nak best kat bahagian luaran dia ni. Yang pertama sekali, button dia. Untuk siri yang sebelum ni, kalau kita tekan button ADYX dia, memang agak kedengaran sikit lah. Tapi dekat AYN Odin 3 ni, button dia semua memang betul-betul silent mode. Tapi untuk saya, secara peribadinya, untuk siri yang sebelum ni, bunyi dia tak adalah mengganggu sangat. Tapi disebabkan majoriti yang tak suka dengan bunyi tu, jadi Odin gantikan dengan rubber membrane yang lebih lembut, membuatkan button dia tak bunyi dah. Okey, untuk benda yang kedua ni, dia punya texture body dia. Yang ni saya pun tak berapa suka untuk siri yang sebelum ni. Memang mudah untuk lekat cap jari. Tapi untuk AYN Odin 3 ni, texture body dia bukan lagi jenis mudah lekat cap jari. Texture body dia sama macam dekat Retro Pocket punya konsol. Dan benda yang paling penting sekali, dekat bahagian dia punya grip holder dia, dia ada texture macam kasar sikit. Sebelum ni memang tak ada benda ni. Okey, selain daripada dua benda ni, dia ada beberapa feature barulah yang AYN letak dekat bahagian luaran dia ni. Yang pertama sekali, dia punya fingerprint scanner. Dekat model Odin 2 yang first edition dulu, memang ada fingerprint scanner, tapi dekat Odin 2 Portal dan Odin 2 Mini, fingerprint scanner ni dah tak ada lagi dah. Dan dekat Odin 3 ni dia ada balik. Okey, seterusnya untuk dia punya analog stick. Untuk siri Odin yang sebelum ni memang dah lama lah pakai Hall effect punya analog. Tapi trigger button yang sebelum ni semua memang dia pakai standard analog punya trigger lah. Tapi untuk AYN Odin 3 ni, buat pertama kalinya dia dah guna Hall effect trigger. Jadi level pressure dia lebih accurate dan benda ni bagi benefit lah untuk game racing. Selain daripada tu, untuk benda-benda lain dekat bahagian luaran dia ni sama macam siri yang sebelum ni. Dia ada slot micro SD card, dia ada lubang audio jack, dia ada port Type-C yang berfungsi sebagai port pengecasan dan output display untuk kita cucuk ke TV. Overall dia punya design memang sangat okey, saya tak ada komplain. Dia punya ketebalan pun okey. Untuk keselesaan penggunaan, yang ni part yang saya suka lah. Walaupun saiz dia kecil, tapi dia masih selesa kat atas tangan sepanjang penggunaan. Sebab saiz dia ni kecil daripada Odin Portal, tapi dia besar sikit daripada Retro Pocket. Dia tengah-tengah. Bagi saya saiz ni berada pada sweet spot lah dari segi keselesaan. Kemudian untuk dapatkan extra comfort, Odin 3 ni dia terdapat beberapa case lah. Satu official daripada Odin sendiri, dia besar sikit, bila kita pasang tu memang akan rasa macam bulky lah, dan dia sangat selesa sepanjang penggunaan. Dia punya grip pun lebih besar dan tebal. Biasanya saya akan guna dekat rumah je lah. Dekat luar saya tak pakai. Kalau saya nak bawa keluar travel ke atau station ke mana sajalah yang jauh daripada rumah, saya akan guna case yang tak tebal sangat. Tapi dia ada kickstand. Sebab dekat luar, bila saya rehat lah, macam contoh saya pergi kat hotel kan, saya akan connect dengan mini controller dan saya akan letak konsol ni kat atas meja. Saya akan layan secara tabletop mode. Dia rasa lebih relax. Okey, untuk feature-feature lain, AYN masih kekalkan seperti bypass charging, RGB color adjustment, programmable back button dan bermacam-macam lagi lah, termasuk OLED screen protection untuk elakkan daripada berlaku burn pixel. Okey, kita beralih pada bahagian gaming performance. Sebelum kita pergi pada emulator game, saya nak tunjuk sikit game Android dulu. Untuk Snapdragon 8 Elite ni, saya boleh kata semua game Android yang available dekat Play Store, semua kita boleh main pada maximum graphic setting dan gameplay dia semua memang sangat lancar. Untuk emulator game, saya skip lah game klasik emulator sebab game klasik emulator agak overkill lah untuk konsol ni. Kekuatan chipset dia mampu handle semua game klasik pada 4K resolution dan ada game boleh capai sampai 8K tanpa sebarang masalah performance. Jadi kita akan start dengan high-end punya emulator. Saya start dengan PC emulator. Untuk PC emulator memang satu kejutan lah untuk saya sebab saya tak sangka chipset Snapdragon 8 Elite ni mampu handle game PC dalam kategori grafik demanding ni tanpa perlu saya rendahkan preset grafik dalam gameplay dia macam yang anda tengah tengok sekarang ni. Bila game yang berat macam ni dia dapat handle dengan lancar, game-game yang ringan, yang lama memang dia akan dapat maintain pada 60 frame per second lah. Tapi walau macam mana pun dia tetap ada limitation lah. Untuk game-game AAA yang baru macam game Resident Evil 9, Wukong, dia memang tak lepas lah. Anda kena ingat, ini adalah konsol Android. Dia bukan dicipta untuk game PC. Sistem dia memang sangat berbeza lah dengan Windows PC. Okey, kita beralih pada Switch emulator. Okey, untuk platform ni,
dia memang jadi bualan ramai lah sebab banyak game yang mengalami glitch dan ada game yang langsung tak boleh buka. Ramai sangka spek konsol ni tinggi, sepatutnya Switch game memang tak ada masalah lah untuk kita main. Tapi sebenarnya Switch Emulator ni dia bukan tentang performance, dia tentang stability. Sebab Switch Emulator ni dia bergantung sepenuhnya pada graphic driver. Jadi kalau graphic driver yang available kat dalam Switch Emulator ni dia tak compatible dengan GPU dalam satu-satu device tu, maka banyaklah game kita tak boleh nak main. Tapi walau macam mana pun, masalah ni cuma masalah sementara lah sebab tim Switch Emulator ni diorang akan sentiasa memperbaiki dan menghasilkan GPU driver yang lebih stabil untuk konsol yang menggunakan Snapdragon 8 Elite. Tapi berdasarkan pemerhatian saya, update demi update yang kita dapat setiap bulan dekat Switch Emulator ni memang banyak improvement yang saya dapat tengok lah dari segi dia punya stability apps dia, yang semakin banyak game Switch yang kita dah mula dapat main sekarang ni berbanding tahun lepas. Okey, jadi apa yang saya boleh kata tentang AYN Odin 3 ni sekarang ni, dia adalah king lah dalam Android gaming device punya kategori. Ditambahkan pula sekarang ni macam company ROG yang keluarkan smartphone gaming tu kan, ROG, Black Shark, Nubia. Bagi anda yang ikut perkembangan gaming device, anda tahulah yang company ni semua secara rasminya dah announce yang dia orang discontinue untuk dia orang punya gaming line up. Jadi dah tak ada lagi dah lepas ni. Yang tinggal cuma satu je, tak silap saya Red Magic masih buat lagi, masih keluar lagi dia punya smartphone gaming. Tapi yang lain dah tak ada dah. Jadi kalau anda nak beli Android gaming device dalam kategori flagship sekarang ni, memang dia dah tak banyak option macam sebelum ni lah. Anda cuma ada dua je, sama ada anda pergi pada smartphone iaitu Red Magic ataupun Android console. Tapi kalau anda tanya saya, antara dua kategori ni yang mana better untuk anda nak main game? Jawapan dia sangat senang lah untuk saya. Panjang saya cerita sepanjang video kan. Android console always win lah untuk gaming punya section. Sebab macam saya cakap tadi, dia punya cooling system bagus, dia punya performance bagus. Segala yang datang daripada Android console ni memang better daripada smartphone. Sebab anda kena faham satu, Android console 100% fokus pada gaming. Android smartphone dia tak boleh nak fokus gaming semata-mata sebab dia bukan hanya digunakan untuk game, sebab dia ada kamera, lepas tu kita boleh guna dia untuk kegunaan harian. Jadi dia kena seimbangkan dia punya segala feature yang ada dekat dia. Tapi Android konsol, konsol kan, dah sebut konsol kan, untuk main game je lah, mana ada orang nak buat benda lain lagi lah. Ok, jadi setakat tu je lah perkongsian saya tentang AYN Odin 3 ni. Kalau anda berminat dengan AYN Odin 3 ni, anda boleh tekan dekat dalam tag produk, dia akan terus bawa anda pergi ke Shopee Sim Store dan anda boleh proceed order macam biasa lah. Ok, sekiranya anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video yang terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye.